Assalamualaikum dan salam sejahtera, semua peminat bola sepak tanah air. Selamat datang ke Liga M Update, platform nombor 1 untuk semua cerita panas Liga Malaysia. Keputusan masa penuh, perlawanan minggu ke-12 Liga Super Malaysia 2025-2026 hadir dengan penuh drama, gol dan emosi. Dalam video ini, kami kongsikan kedudukan terkini, penjaring terbanyak, bantuan gol terbanyak, serta jadual perlawanan seterusnya. Sebelum kita mula, tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tak terlepas berita paling pantas dan panas dari Liga Malaysia. Jadual perlawanan Liga Super 2025-2026, minggu ke-12. Saksikan siaran langsung, perlawanan LS12 yang akan bermula Jumaat ini, 19 hingga 20 Disember 2025. Pada Jumaat 19 Disember 2025, Immigration FC lawan Terengganu FC di Stadium Sultan Negeri Pulau Pinang, sepak mula jam 5 petang, live di sukan RTM dan RTM Click. Kemudian diikuti oleh perlawanan antara Penang FC lawan PDRM FC di Stadium Bandaraya, sepak mula jam 5 petang, live di Astro Arena Bola 2, Astro Go dan Suka TV. Kemudian diikuti oleh perlawanan antara Kuching City FC lawan Melaka FC di Stadium Negeri, sepak mula jam 8 suku malam, live di Astro Arena Bola, Astro Go dan Suka TV. Kemudian pada Sabtu 20 Disember 2025, JDT FC lawan Kelantan The Real Warriors FC di Stadium Sultan Ibrahim, sepak mula jam 5.30 petang, live di Astro Arena Bola 2, Astro Go dan Suka TV. Kemudian diikuti oleh perlawanan antara Sabah FC lawan DPMM FC di Stadium Likas, sepak mula jam 7.30 malam, live di Astro Arena Bola, Astro Go dan Suka TV. Kemudian diikuti oleh perlawanan antara Negeri Sembilan lawan KL City FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman, sepak mula jam 9 malam, live di sukan RTM dan RTM Click. Jadi itulah dia, jadual Liga Super 2025-2026, minggu ke-12. Segala yang anda perlu tahu tentang Liga Super Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya, geng.